Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita menyebut kalimah syukur alhamdulillah, tetapi mengakui lillah itu pada Allah, dia adalah yang maha hidup, yang tidak boleh disamakan kehidupannya Allah yang maha hidup itu dengan yang hidupnya kita. Kerana Allah maha hidup itu hakikat dan mutlak, sempurna, tetapi kita tidak begitu. Oleh kerana itu yang tidak sempurna itu perlu memuji kepada yang sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui juga dia Allah Subhanahu wa taala yang maha suci daripada khayalan-khayalan makhluk, gambaran-gambaran makhluk yang terlintas pada akal-akal dan jiwanya makhluk. Apa saja yang dikhayalkan tentang Allah, itu bukan Allah. Apa saja yang digambarkan tentang Allah, itu juga bukan Allah. Apa yang dilintaskan itu Allah, itu juga bukan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallah alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Kita perhatikan kalimah ini, huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa hu, tiada yang layak diibadahi, tiada yang benar-benar wujud melainkan hanya dia. Dia mengetahui segala-galanya yang ghaib dan juga yang nyata. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lalu ayat ini Allah tak menyebut dia disifati dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk yang mempunyai peringkat demi peringkat, kedudukan demi kedudukan, zaman dengan zaman, masa dengan masa, keadaan dengan keadaan, dan semuanya tidak pernah sama. Seperti mana apa yang telah berlaku seminit yang lalu tidak akan sama pula dengan seminit yang akan datang. Nafas yang kita hembus, nafas yang kita masukkan dalam diri kita itu tidak sama dengan nafas yang sebelum ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan setiap kewujudan itu, tarafnya makhluk dan tarafnya baru. Dia akan jadi apa maksudnya? Baru dan tidak berulang yang sama. Walaupun kita berada dalam alam semesta, kita berada dalam bumi, tetapi udara yang kita hirup tidak sama. Kita hirup sekarang ini tidak sama udara ini dengan udara yang sebelum. Kerana apa? Udara yang kita hirup sebelum ini itu ketetapan Allah, itu sunatullah. Udara yang sedang kita hirup ini itu ketetapan Allah, sunatullah. Dan begitulah sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menahan lagi, kita tidak dapat lagi menghirup udara-udara tersebut. Apa maksudnya? Mati, berhenti. Akan tetapi atas sunnatullah, ini semua tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada ilmunya dapat dilihat dengan akal manusia. Ilmunya dapat dilihat dengan mata manusia. Mustahil. Kerana ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu qadim, sedangkan kita ini baharu. Lalu yang layak kita melihat segala yang baharu.
tetapi yang qadim sekadar ilmu dan ma'rifah saja. Itulah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu yang perlu kita ketahui bahawasanya walaupun Allah memberi akal untuk menggambarkan, membayangkan, memahami, bahkan sampai peringkat berkhayal, tetapi itu semua tidak dipandu untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kita pun tak mampu nak menggambarkan, tak mampu untuk menggambarkan kehidupan beliau. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak digambarkan baginda Rasul, kehidupannya. Dia bersama umatnya pada ketika itu di kalangan para sahabat, tak boleh digambarkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap juga memberi hidayah kepada kita sehingga kita mengambil dakwah Rasul, sehingga kita menerimanya. Apa maksudnya di sini? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dakwah, sehingga Nabi berhadapan orang yang didakwah oleh Rasul, ada yang terima, ada menolak, ada juga tangguh dulu, tak boleh bagi jawapan. Jawapan itu apa? Ikut atau tidak Rasul. Ada di antara mereka segera memberi jawapan seperti mana Abu Bakar Siddiq. Itu perbezaannya apa? Perbezaannya adalah pada istidad, persediaan untuk terima itu. Sekiranya benar-benar yakin itu adalah Nabi, itulah Rasul, terima aja. Mengapa? Lagi segera dia menerima seorang Nabi, seorang Rasul, maka menyegerakan dirinya hampir dengan rahmat Allah, hampir dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keampunan seluruh pada dosa-dosanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, sekiranya kamu beriman, beramal soleh, yukaffir anhu, maka mereka itu akan diberinya keampunan atas seluruh pada dosa-dosa mereka. Lalu segeranya mereka menyahut seruan Rasulullah, segeralah Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Itu seperti mana kita ini ahli tabi' namanya. Tabi' ini adalah kita terus ikut. Kerana apa? Kita tak perlu cari. Islam dah mari, lalu ikutlah dia. Dakwah Nabi dah datang, ikut saja. Sunnah Nabi pun sampai sehingga dah diajarkan pada kita, amal aja. Ini luar biasanya. Disebabkan pada zaman Rasulullah SAW tidak demikian, begitu juga zaman umat-umat yang terdahulu ataupun orang-orang yang terdahulu tidak demikian. Contoh, dia datang ke Rasul hanya sekadar 4 kali, hanya sekadar 5 kali. Kemudian Rasulullah wafat, sekadar berapa kali saja, maka ilmu yang dia dapat itu saja dia akan amal sampai mati. Sekadar itu. Akan tetapi ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita perolehi atas rahmat dan kasih Allah kepada kita, atas berkat doa Rasulullah juga untuk kita, sehinggalah ilmu itu dikumpulkan. Akidahnya, syariatnya, sunnahnya itu dihimpunkan. Bagaimana kita dah tahu bahawa ilmu Islam itu dah dihimpunkan, dikumpulkan. Kita lihat ada betapa banyaknya ulama menulis, akan banyaknya judul-judul kitab, babnya, perbahasanya, sehingga satu pustakaan yang besar terhimpun dengan penulisan ulama-ulama yang tak mampu bagi kita nak membaca. Ini tidak lain, ini adalah ilmu untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudah tentang Quran. Ada di antara mereka itu menjadi sahabat Rasulullah, tetapi mereka tidak membaca seluruh Quran. Mereka hanya baca dan mungkin mereka akan menghafalnya atau mengamalkannya sekadar apa yang sampai pada mereka, tapi bukan keseluruhan. Begitu. Begitu juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh kerana itulah apabila kita melihat riwayatan tentang sunnah Nabi, sahabat Nabi ini lebih 100,000, tapi bukan semua 100,000 meriwayatkan sunnah yang sama, hadis yang sama.
Tentang solat kita mendapatnya hadis sunnah Rasulullah seperti mana daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Pada sahabat Rasulullah pun banyak kan. Tapi kita mengambil daripada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga Quran, kita mengambilnya melalui silsilah periwayatan daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Uthman, daripada Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, dan beberapa lagi riwayat di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, termasuk Abi Darda. Akan tetapi ini saja yang lengkap, padahal ramai lagi para sahabat yang lain tetapi tidak lengkap. Tetapi kita lihatlah kita sendiri mendapat Quran yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ini lengkap. Daripada anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun, ada di antara mereka usia 7 tahun membacanya selesai habis secara lengkap 30 juzuk daripada awal sampai akhir. Ada di antara mereka dalam usia demikian menghafalnya daripada awal sampai akhir. Paling kurang dalam usia belasan tahun mereka telah selesai menghafal seluruh pada kitab Allah, isi kandungannya, ayat-ayatnya. Apa maksudnya? Ini umat mana yang dapat? Umat baginda Rasulullah SAW. Ini cuma yang perlu kita ketahui, ini perjalanan kehidupan kita dengan usia dan juga umur. Akan tetapi Allah tidak bersumpah dengan usia dan umur kita. Allah memilih Rasulullah dengan usia dan umurnya, lalu Allah bersumpah, demi umurmu, demi usiamu ya Muhammad. Ini luar biasa. Ini menunjukkan apa? Kita berjalan hidup dengan usia, dengan masa, dengan umur. Akan tetapi kita tidak akan menjumpai yang paling mempunyai barakahnya, keistimewaannya, melainkan umur usia Rasulullah SAW. Oleh kerana itulah ketika mana datangnya ajal Rasulullah SAW, pada detik-detik kewafatan baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengangkat tangannya, lalu Nabi membaca Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Lalu katanya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun melainkan akan diberi pilihan ketika mana mereka akan wafat, ketika mana mereka akan mati. Sama ada untuk terus tinggal lebih lama dalam kalangan kaumnya ataupun untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bahkan aku lebih memilih Ar-Rafiqul A'la. Lalu kata Aisyah, tahulah bahawasanya baginda Rasulullah telah diberi pilihan, lalu Rasulullah memilih Ar-Rafiqul A'la. Apa maknanya? Para Nabi, para Rasul, kata Rasulullah, sebelum wafat datang malaikat tanya, nak mati ke nak hidup? Nak mati diambil nyawa ataupun nak terus hidup? Kebanyakan para Nabi Rasul memilih mahu hidup lagi. Itu pasal usia para Nabi Rasul yang terdahulu panjang-panjang. Usia Nabi Musa AS lebih 100 tahun. Begitu juga Nabi Sulaiman, begitu juga Nabi Daud. Apatah lagi Nabi Rasul sebelum itu, seperti mana Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, atas 1000 tahun. Sampai ke Rasul ketika mana usia Nabi kita 63 tahun, lalu ditanya, nak hidup ke nak ambil nyawa? Lalu Rasulullah jawab, Ar-Rafiqul A'la, ambil nyawa. Kerana apa? Rasulullah SAW lebih melihat Allah berbanding kehidupan. Itu. Ini Rasulullah SAW.
Itu yang Nabi menyebut Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya di sini? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi mengakhiri usianya dengan Ar-Rafiqul A'la. Padahal Nabi diberi pilihan, boleh saja hidup sampai bila Nabi nak hidup. Kalau kita sendiri ada sejenis malaikat datang tanya kita, kamu nak ambil nyawa ke nak terus hidup? Hiduplah. Kenapa tak mau ambil nyawa? Usah ditanya wahai malaikat maut. Tetapi kita kena tahu, ada di antara manusia tak mau hidup dah. Kalau boleh biarlah malaikat ambil nyawanya segera. Ada manusia begitu. Ada juga manusia kalau boleh malaikat maut janganlah datang cepat-cepat sangat. Itu. Ada juga di antara mereka tak percaya ini ada malaikat maut. Mati dia percaya, malaikat maut dia tak percaya. Ini sunnatullah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah yang menetapkan. Sehingga bila Allah tetapkan, mesti ada golongan-golongan manusia begitu. Ada mahu, ada tidak mahu. Walaupun begitu, kerana kita bukan Nabi Rasul, lalu datang yang malaikat maut mengambil nyawa kita, tanpa ada pilihan. Tidak ada pilihan. Nabi Rasul ada pilihan, kita tidak ada pilihan. Bila tidak ada pilihan, ini tidak lain, ini sunnatullah, ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lain agar kita melalui perkara ini dengan redha. Itu yang menyebabkan Allah ampunkan dosa kita. Itu menyebabkannya. Ini hikmah. Ulama kita ditanya hikmah, apakah hikmah di sebalik daripada sunnatullah subhanahu wa ta'ala, seperti mana contoh mati kalau datang tak minta izin dah. Kerana apa? Kerana nyawa kita milik Allah. Contohnya kita bapa adanya anak laki-laki. Anak laki-laki minta izin pinjam motor kita. Selesai. Lepas tu dia pun parking. Jadi kita lah pemilik motor, kita yang bagi pinjam motor kepada anak. Lalu apabila kita nak menaiki motor, adakah perlu kita minta izin kepada anak? Ni motor bapa, anak yang pinjam. Anak minta izin pinjam daripada bapa. Selesai pinjam. Ini bapa, ini motornya. Adakah perlu bapa minta izin kepada anak? Jawapannya tidak perlu. Mengapa? Sebab miliknya bapa. Kecuali kalau mak yang punya minta izin ke mak, bapa pun minta izin ke mak begitu. Kecuali begitu. Ini sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Kerana dalam hal ini Allah nak nyawa kita, ambil kita dimati ke Allah. Tidak ada izin. Tapi Rasulullah minta izin dulu. Di sinilah kita lihat istimewanya Rasul. Allah berfirman kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kau datang dulu ke Muhammad, tanya, boleh tak ambil nyawa ni? Kalau diizinkan, ambil. Kalau dia tak izinkan, pergilah kau. Itu perintah Allah kepada malaikat maut. Kita sendiri kalau malaikat maut pun datang, haji, belum nak pergi haji lah. Oh, kesian gitu. Ni nak ambil nyawa ni, nak kena minta izin ke tidak? Kalau malaikat maut tak perlu, kerana Allah perintah. Tetapi Rasulullah, Allah katakan malaikat maut minta izin dulu. Jadi kita lihat itu kehidupan Rasulullah yang luar biasa. Itulah usia Nabi, itulah juga umur Nabi, sehingga Allah bersumpah dengan usia dan umur itu. Itu luar biasa. Usia, umur, Allah bersumpah dengan usia dan umur. Biasa kita dengar
wasyamsi wa duhaha wad-duha wal-laili idza saja la uqsimu bihadzal balad la uqsimu bi yaumil qiyamah. Ini semua qasam, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bersumpah, la'amruka, demi usiamu, demi umurmu. Apa maksudnya di sini? Istimewanya usia Rasulullah, istimewanya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sebelum nak ambil usia Nabi, usia dunia, dunia ada usianya. Masuk dalam barzah ada usianya. Nanti kita masuk ke syurga pun ada usia. Cuma syurga usianya berlangsung selama-lamanya. Tidak ada had, tidak ada terakhir. Tidak ada pengiraan. Tapi siapa yang nak kira-kira begitu. Jadi apa maksudnya di sini? Tidak, agar kita mengetahui bahawasanya itu adalah kerana keberkatan pada usia umur Rasulullah. Lalu Allah bersumpah dengan usia itu, demi keberkatannya usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata guru saya, wal asri, demi masa. Kita memahami Allah bersumpah dengan masa. Apa itu masa? Perjalanan siang dan malam. Apa itu masa? Perjalanan tahunan. Apa itu masa? Ada kaitan hari Isnin, hari Selasa, makna hari-hari yang berlangsung itu semua dalam masa. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Tapi kata ulama, perlu difahami ayat ni, walaupun firmannya diterjemahkan wal asri, demi masa, lafaznya umum tapi maknanya khusus. Lafaz umum, makna khusus. Apa maksudnya? Lafaz umum demi masa, tapi makna secaranya yang tersirat khusus untuk siapa? Masa Rasulullah dengan kehidupan dia. Itu kata ulama tafsir. Maknanya Allah bersumpah dengan masa kehidupan Rasulullah. Mengapa agaknya Allah memilih Nabi, masa kehidupannya, usianya, umurnya? Kerana semua dengan zikrullah, semua dengan ma'rifatullah, semua dengan usul ilallah, semua dengan zikrullah. Itu apa maknanya? Apa yang Allah kehendaki itu semua dilaksanakan oleh Rasul. Allah tidak berkehendak dengan amal-amal makhluk, tetapi Allah menyukai tak kala hamba-Nya mengamalkan dengan apa yang diperintah. Allah suka. Padahal tidak adanya penambahan pada sifat Allah sekiranya hamba itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Kehebatan Allah sempurna. Dia dikatakan Allah akan semakin hebat bila orang memujinya. Allah akan semakin agung apabila manusia mengagungkannya. Tidak. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu qadim lagi, azali. Tidak ada kaitan langsung. Cuma barang siapa mengagungkan Allah, Allah muliakan dia. Barang siapa yang memuji Allah, Allah bahagiakan dia. Kalau tidak kerana di dunia, maka di akhirat. Kerana kita kena tahu bahawasanya orang yang paling bahagia siapa? Orang yang paling bahagia saat kematiannya, lalu dia melihat Allah, langsung dia mengatakan la ilaha illallah. Bukan yang dimaksudkan melihat Allah macam melihat matahari, melihat langit, melihat objek. Bukan. Dia melihat Allah dengan nurnya. Bukan dikaitkan Allah wujud dengan nur. Tidak. Tetapi dia melihat cahaya ma'rifah yang Allah suluh, Allah campakkan dalam hatinya. Kerana apa? Permulaan dan akhir atas alam semesta ini dimulai dengan la ilaha illallah dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Lalu bila seseorang itu dimulai kehidupan dengan la ilaha illallah, bila dia mula demikian, lahir bapa dia azan. La ilaha illallah dia dengar oleh anak kecil dalam usia bayi lagi. Kemudian pula dia hidup dengan la ilaha illallah kerana solatnya la ilaha illallah, dengan azan la ilaha illallah, sehingga saat-saat kematiannya la ilaha illallah. Ini hakikat kebahagiaan. Walaupun seseorang itu diuji hidupnya, duduk bangunnya sakit,
Tak boleh tidur. Mengapa tak boleh tidur? Sakit. Doktor tak bagi ubat. Bagi ubat apa doktor bagi? Ubat tahan sakit. Makan tapi masih sakit. Sehingga seolah-olah tak tidur dia kerana menahan yang sakit. Bila makan, sakit. Bila minum, sakit. Akhirnya sukar makan dan minum. Allah uji dia demikian. Bukan sehari dua, berpuluh tahun. Sehinggalah kurus tubuhnya. Ini ujian Allah, ini sunatullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sampai pada akhir hayatnya, dalam usia yang masih muda, Allah uji demikian. Tetapi dia mengakhiri usianya dengan La ilaha illallah. Itu kebahagiaan. Apa maksudnya? Tak boleh nak makan kerana sakit, tak boleh nak minum kerana sakit, tak boleh nak tidur kerana sakit. Orang lain main mencun, makan nasi Arab, parti sana, parti sini, kenduri itu, kenduri ini, rendang, lemang. Dia tak boleh langsung, sakit. Menahannya siang dan malam. Orang lain siang makan sedap, malam makan sedap, tidur lena, berak pun sedap, semua sedap. Dia sakit dia. Akan tetapi akhir pada usianya dengan La ilaha illallah, itu kebahagiaan buat dia. Selesai. Tetapi kita tidak tahu yang kita makan sedap, macam-macam kita ada, macam-macam kita lihat, macam-macam kita dapat, ini nikmat, itu nikmat, tidur pun sedap, tilam pun empuk, wah, selesa. Akan tetapi tak tahu sama ada mati nanti ada La ilaha illallah atau tidak. Jadi apa maksudnya? Jangan dilihat kehidupannya bahagia bagaimana, kerana sunatullah Allah tidak akan memberi kebahagiaan, melainkan Allah menguji. Itu jauh lebih besar daripada kebahagiaan. Apa maknanya di sini? Bahagia dengannya ujian jauh lebih besar daripada kebahagiaan. Mengapa agaknya? Kerana kehidupan manusia tidak jelas. Walaupun manusia boleh beli itu, beli ini, memiliki itu, tetapi tetap juga semua dalam ujian. Semua dalam ujian. Apa yang kita lihat pun sebuah ujian, apa yang kita dengar pun sebuah ujian. Kita ada kenderaan, isi minyak pun besar juga ujiannya. Ingat tak ada ujian tu? Gaji masuk pun ujian. Sebab bukan untuk semua duit gaji yang masuk. Untuk bank itu, untuk fulan bin fulan, untuk itu, untuk ini, itu ujian tu. Kita tak jumpa dah sesuatu yang tidak ada ujian daripada apa yang Allah bagi, apa yang kita miliki, apa yang ada. Semua ujian. Pakaian pun ujian, makanan pun ujian. Mengapa agaknya ada orang yang mati kerana makan, ada orang yang sakit kerana makan, ada orang berebut-rebut kerana nak makan. Jadi apa maksudnya? Ujian demi ujian. Ini sunatullah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ujian demi ujian, yang perlu kita lihat adalah La ilaha illallah. Itu La ilaha illallah. Oleh kerana itulah mengapanya Rasulullah menyarankan umatnya, perbanyakkan kamu dengan La ilaha illallah. Mengapa? La ilaha illallah lagi besar berbanding ujian kamu. Apa maknanya? Hikmah, fadilah. La ilaha illallah lagi besar dan berbanding pada ujian-ujian kamu. Lalu kamu kena melihat melalui neraca ini. Zikir yang kamu baca, La hawla wa la quwwata illa billah, lebih besar daripada ujian kamu. Kedudukannya, keistimewaannya gitu. Walaupun ujian itu besar, tetapi sabar lagi besar fadilahnya berbanding ujian. Seperti mana contoh Allah uji kita sakit, kita pun menahan sakit, sabar menahannya, redha, terima aja, kerana itu sunatullah. Sabar lagi besar kedudukannya berbanding ujian tersebut. Itu kita kena tahu. Itu yang saya sebutkan tadi. Manusia melihat melalui martabat-martabatnya, bagaimana dia nak memahami apa yang Allah telah sunnahkan.
Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jangan melihat ayat ini dengan makna maqam mereka, kedudukan mereka, keistimewaan mereka, kebahagiaan mereka, kejayaan mereka. Jangan lihat yang itu dulu. Lihat dulu apakah ujian-ujian, musibah-musibah pada mereka itu. Allah dahulukan dengan minan nabiyyin, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, barulah salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini teman-teman ini semua sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya di sini? Seperti mana kata Rasulullah setelah Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling besar diberinya ujian, musibah?" Kata Rasulullah, para nabi-nabi. Mengapa para nabi-nabi? Kerana mereka menanggung seluruh daripada musibah umatnya juga. Contoh gini, dia seorang nabi, kita ambil contoh uswatun hasanah kita Rasulullah. Nabi lapar, Sayyidina Ali lapar, Fatimah lapar, cucu-cucunya pun lapar, Hasan Husin pun lapar. Kerana 3 hari tak makan, sekadar minum air sejuk. Kemudian datanglah sahabat, bawa roti, bawa kurma, ada kuah daging. Itu. Jadi Rasulullah diuji dengan ahli keluarganya, tetapi adanya rezeki yang datang pada Rasulullah SAW. Lalu kita lihat tindakan Rasul, tindakan ahli keluarga Nabi, ahli bait Rasul. Nabi tidak terus membahagikan pada anak cucunya, keluarganya, tetapi Rasulullah SAW bertanya khadamnya, ada tak di antara mereka yang belum lagi makan? Ada ya Rasul. Siapa mereka? Ahli sufah. Kalau begitu, ambil ini semua, berikan kepada mereka. Rasulullah diberinya susu kerana Rasulullah kehausan yang bersangatan. Lalu Rasulullah bertanya, ada tak sesiapa di antara mereka pun macam aku kehausan ini? Penduduk sofa, ya Rasul, berikan susu ini kepada mereka. Satu hari jemput mereka datang ke rumah Rasul. Jadi ini apa? Ujian atau Rasulullah, sehingga ujian itu dihadapi melalui dia mengambil ujian umat lalu ditanggungnya. Itu yang dapatnya minan nabiyyin, itulah para nabi, para rasul, itu ditanggungnya. Seperti mana Nabi Ibrahim AS, dia tidak akan suap walaupun dengan 1 kali suapan pada dia sedang lapar. Mereka dia tanya, ada tak di antara orang-orang dalam wilayah ini yang belum makan lagi, yang masih lapar? Saya, ya Ibrahim, mari makan denganku. Selesai makan, dibawa lagi bekalan, tanya, ada tak siapa yang lapar sebab aku nak makan lagi ni? Saya, ya Rasul, saya lah Ibrahim. Makan dengan dia. Sehingga dengan ini Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Apa maksudnya? Nak dapat jadi kekasih Allah, kena kasih umatnya, hamba-hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Boleh dapat minan nabiyyin, kemudian siddiqin, itu para wali Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmunya para wali itu makrifat seluruhnya disampaikan. Tidak kedekut untuk disampaikan ilmu makrifat agar orang itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita hari ini nak minta seorang doktor, profesor bercakap tentang kebahagiaan, dia cakap 2 jam. Kita bayar dia 30,000, 40,000, 100,000. Padahal orang tu tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang bawa kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikira-kira gitu. Cukup bagi 300 je lah gitu. Yang profesor ni 300,000 dia baginya. Yang ustaz kita 300. Dia mari pada Kedah ke Kuala Lumpur tu, dia kata aku dengan tol, dengan minyak diesel lagi habis, sampai-sampai untuk tu semua
300 dia bayar. Yang hari tu 300,000 tu dia bagi ke Profesor Chong Cheng. Jadi maksudnya apa? Manusia tak memahami ilmunya para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberi kesan dalam jiwa, sehingga bila kita solat kita khusyuk. Kerana ilmunya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala diciduk, diambil pada ilmunya Rasul. Contoh gini, kita perlukan solat yang khusyuk, maka Allah akan terima bila kita solat khusyuk. Cuma barang siapa nak mengajar kita bagaimananya nak dapat khusyuk solat? Tidak lain para wali. Antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali kata rahsia-rahsia khusyuk ni begini, 2 je. Yang pertama, tinggalkan. Yang kedua, terus amalkan. Itu rahsia khusyuk kata Imam Al-Ghazali. Apa maksudnya di sini? Kamu hilangkan sesuatu yang menghalang kamu daripada khusyuk. Kerana itulah sebab munasababnya kamu jadi lalai, kamu jadi khayal. Ada sumber, ada sebab munasabab, ada. Hilangkan ini, leburkannya, jauhkan daripada akal kamu, daripada jiwa kamu. Kemudian mesti ada sebab munasabab yang menyebabkan kamu khusyuk, ada penghayatan, itu kamu kekalkan. Itu aja. 2 ini saja yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Maksudnya bila ada sesuatu yang melalaikan kita, tinggalkan dia. Sama ada zahir ataupun batin. Batin ini lintasan hati. Contoh Rasulullah SAW tak mengajar kita. Contoh Nabi bila solat, kadang-kadang Nabi solat, Nabi melihat sesuatu, memandang sesuatu, apa yang dipandang Nabi buat Nabi tak khusyuk. Habis saja solat, Nabi kata, ya Aisyah, ini langsir, ini ada gambar-gambar ya Aisyah, menghalang untuk aku khusyuk. Hilangkannya. Apa maksudnya? Tanggalkannya. Aisyah gunting, buatlah kaki je, letak atas lantai. Itu. Apa maksudnya di sini? Itu cara Rasulullah. Pernah dulu Rasulullah pakai cincin emas sebelum nak diharamkan. Nabi solat, Nabi tengok cincin. Cincin emas tu cantik. Nabi solat tengok cincin. Masa tu cincin emas tidak diharamkan lagi. Nabi juga memakainya, Nabi kita makainya sebelum diharamkan. Nabi tengok cantik, akhirnya satu ketika Rasulullah kata kecantikan ini menyebabkan aku tidak khusyuk. Lalu Nabi cabut, Nabi buang. Nabi dihadiahkan sepasang pakaian yang cantik, yang indah. Nabi solat. Sambil Nabi solat, Nabi melihat pakaian yang indah dan cantik, tetapi menghilangkan khusyuk Nabi. Akhirnya Nabi selepas solat, Nabi buka, Nabi hadiahkan ke sahabat yang hadiahkan ke Rasul. Wahai kamu, ambil kembali pakaianmu yang telah ku hadiahkan kepada aku. Apa maksudnya? Hadiah boleh dipulangkan kembali dengan niat hadiah. Kawan kita hadiahkan kita $100, kita hadiahkan kembali kepadanya RM100. Kira tu. Nampak kita ni lebih bijak daripada kawan kita. Jadi apa maksudnya di sini? Boleh dikembalikan sebagai niat hadiah. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Mengapa Nabi berbuat demikian? Mengganggu kekhusyukan Rasul. Lalu Imam Ghazali mengatakan ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Ini zahir, ini mata yang melihat. Lalu hati yang melintas, yang menghalangi khusyuk, hilangkannya. Adakah boleh dihilangkan? Soalannya, adakah kamu mampu menghilangkan sesuatu yang mana memang dia ada, kamu hilangkannya? Boleh. Kamu boleh melupakan dia sementara? Boleh. Ini semua apabila kamu solat, kamu hilangkannya, lupakan dia bersifat sementara. Habis solat kamu ingatlah, sebab dah habis solat, selesai dah. Cuma dalam solat kamu kena ingat Allah. Wa aqimus solata li dzikri. Dirikan solat untuk ingat aku. Jadi Imam Ghazali dah bagi tahu. Inilah maksudnya ilmunya siddiqin, kemudian syuhada, para syahid, wasalih, sehingga orang-orang yang salih. Orang salih ini sebagai pada qurratul ayun, penyejuk hati kita.
Kerana apa? Dengan kesolehannya sehingga mengingatkan kita dengan sunnah, dengan rezeki Allah, menyebabkan kita ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita melihat seorang yang mana rumahnya besar sungguh, keretanya berpuluh-puluh biji, itu dia tak mengajar sunnah. Tetapi yang mengajar sunnah adalah artinya kita, Allah Subhanahu wa taala beri rezeki sehingga kita tidak kebuluran, sehingga kita boleh solat dengan pakaian yang indah, yang cantik, sehingga lidah kita boleh menyebut alhamdulillah. Ini adalah kurniaan hidayah daripada Allah, seperti mana Allah kurniakan juga rezeki untuk kita bersyukur atas hidayah itu. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أشهد أن لا